Dah nampak tak baby dalam 3D 4D scan warna biru? Tapi sebelum tu, follow Sonorita untuk lebih banyak info menarik tentang wanita, pregnancy dan ultrasound. Like and share video ni kalau anda rasa bermanfaat dan save video ni untuk rujukan masa akan datang. Dalam 3D 4D scan, warna baby yang kita nampak tu sebenarnya warna setting machine, bukan warna kulit sebenar baby. Zaman sekarang ni kita selalu guna mode 5D. Rupa dia nampak lebih real dan lembut. Yang ni pula 3D 4D yang dulu-dulu. Warna baby nampak kuning-kuning sikit. Tak nampak real sangat lah. Kalau nak baby ni nampak macam cerita Avatar tu, boleh tukar jadi biru macam ni ha. Nak tukar jadi hijau pun boleh. Manalah tahu mak-mak berangan nak anak kuat macam Hulk. Atau nak tukar jadi kelabu pun boleh. Ala-ala cerita klasik P.Ramlee. Selalunya kita guna mode 5D atau 3D yang dulu-dulu tu sebab lebih sedap mata memandang and nampak lebih natural. Kalau warna hijau biru tu macam pelik kan? Tapi terpulang kalau mak-mak nak request, boleh je kita buatkan. So nak tahu warna kulit sebenar baby? Yang tu kita tunggu baby lahir ya. Dapat sesuatu?